Hi guys and welcome back to my YouTube channel. Hari ni aku nak try dua jenis mangga, mangga papalaris dan juga mangga kering. Mangga jeruk kering papalaris harum manis 150 gram. So yang ni 100 gram daripada Hiramix. Kita cuba yang mangga kering ni dulu. Bismillah. Sedap, dia ada masam manis. Sedap. So kita nak cuba pula mangga jeruk kering papalaris. Bismillah. Kalau packaging style macam ni memang orang panggil memang bagus lah. Kau nak makan benda rasa senang, tutup sudah makan balik. So kita try satu. Dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kot ke 7. Katanya mangga papalaris ni tanpa pengawet dan tanpa gula tambahan. Okay, kita cuba mangga papalaris. Bismillah. Sedap oh. Rasa dia lain tu dengan mangga kering, dengan mangga papalaris. Dua-dua sedap. Tapi rasa dia lain. Sebab yang ni buat daripada harum manis. Okay, kalau korang nak bajet, korang beli je mangga kering ni. Kalau korang nak rasa mangga harum manis kan, tak pernah rasa seumur hidup, korang patut try. Sedap rasa dia. Memang lain lah daripada mangga yang biasa punya ni. Bismillah. Bismillah. Kita try sekali lagi guys. Nampak ni. Bismillah. Kau patut try tu.
Yang mana yang tak pernah try mangga harum manis, korang patut try. Okay, memang rasa dia lain dengan mangga biasa. Okay, so siapa yang nak beli mangga kering boleh tengok dekat link kat bawah. Dan siapa juga nak beli mangga Papa Laris ni, boleh juga tekan link kat description kat bawah. Okay, okay guys, sampai sini saja video aku kali ni. So kalau korang suka dengan video ni, jangan lupa untuk like, share dan komen ya. Okay, dan jangan lupa untuk subscribe. Semoga kita berjumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum and bye bye.